Bang, biar dia rasa dulu macam mana, Cik. Silakan. Kenapa, Dik? Weh, Ha? Kenapa? Afzal ni. Kenapa? Asin sangat ni. Ha? Ha. Aduh. Bagilah. Ni, tengok. Cuba tengok. Ada. Macam ada telur lipas ni. Janganlah. Cuba tengok balik. Dah, tak sedap. Bang. Bang. Kalau boleh, dia janggut tempat. Abang, kalau boleh berlakon biar... Bang, kalau boleh berlakon biar berpasukan. Janganlah cakap sendiri, bang. Saya ni pun berlakon juga. Oh, Kenapa? Ada yang tak kena ke? dia masin ada. Dia tak manis. Oh, tak Asin- Yelah, bukan naik sirap nak manis-manis dia ni. Tak, asalnya yang tukang masak ni. Dia dah bang makan campur makan dengan fish ball. Kan, yang Makan tukang dengan masak ni muka masam kot. Tu yang nampak tak manis ni. Tak. Habis sekarang apa yang boleh kita buat ni? Nak buat apa je? Nak Dah lah, tak sedap. Aduh, tak selera macam ni. Kenapa? kenapa tak ada? Hotel chef mahal-mahal. Ha. Hotel 4 bintang, 5 bintang, 10 bintang. Bang, kita buka Macam kedai. ni. Bila pula buka hotel? Balik lah. Itulah dia tadi. Persembahan daripada Tadika Kemas 5. Ni, Bang, apa yang tak kena? Cuba kau tengok. Apa yang tak kena? Kak, makan. Kau rasa budak tadi? Dengan betul-betul mata dia makan tadi tu. ini ke yang hotel 5 bintang yang Eh, awak... Jangan Saya ajuk tak dia. nak macam ni, orang macam ni. Saya order manis. Jangan ajuk dia. Jangan ajuk dia. Macam ni ke? Abang kena buat sesuatu, bang. Abang kena buat sesuatu. Kalau tak, memang lingkuplah kedai kita. Abang tak ada ke effort, bang? Bang, ini harta peninggalan ayah, bang. Okey, nanti aku fikirkan lah. Apa? Nanti aku fikirkan lah. Abang nak fikirkan apa? Tak tahu nak fikir apa sekarang ni. Kena tukar menu lah. Kau ada menu, cadangan menu? Bang, sekarang orang memang ada pergi-pergi western juga. Kalau boleh kita gabungkan antara kampung dengan western tu, bang. Okey, apa cadangan kau? Saya rasa kita try buat nasi goreng aglio olio. Tapi abang kena solvekan sendirilah problem tu sebab saya bahagian front line, bang. Ada Yang apa? masak abang, Nanti aku fikirkan. Okey, bang. Baik, bang. Anak aku ni kalau suruh dia susun nasi lemak, orang kata susun kat sini, bukan semua kat sana. Kalau semua kat sana, susah nanti customer nak pergi sana, banyak kerja pergerakan tu terbatas. Aduh, kalau macam ni kan senang ni semua nasi lemak. Telur, ikan masin, telur temerang. Aduh, susah betul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk! Apa hal tiba-tiba jelang-jelung tak pernah main kedai, tiba-tiba hari ni soy? Kita ni kan kawan, Mat. Jangan panggil Datuk. Habis tu nak panggil apa? Nama biasalah. Lah, kenapa tiba-tiba Ilya buang main gini? Itu nama betul. Ha?